Badana yang bocor dah buat. Steering rack punya bush tu pun dah buat. Sekarang ni kereta ni nak dihantar ke kedai tayar pula. Sebab nak tukar tayar. Tayar yang aku pakai ni, kau tengoklah tayarnya dah hujung-hujung tanduk ni. Apa? Owner tak boleh makan dalam dah ni. Owner tak boleh. Dia cakap tayar ni nak kena tukar. Aku dah order satu tayar, tapi tak semahal tayar ni lah. Ini tayar AD09. Ini kalau pakai tayar ni, daripada aku pakai Evo, aku pakai FK8. Sebab saiznya biasa budak-budak FK8, FL5 pakai. Sebab dia punya siri tayar tu 265. Dia punya siri tayar ni 265, 35, 18. So siri tayar ni biasanya FK8, FL5 pakai lah. Sebab kalau aku pakai kereta Evo 9 Convert, dia tak perlulah nak pakai tayar yang macam ni punya dahsyat. Tapi aku ada satu tayar yang harganya okey, tapi track wear dia best. Jadi tayar tu aku nak try dekat Sepang nanti tengok macam mana. Nanti lah korang tengok nanti lah aku punya tayar tu. Dia tayar semi-slick lah, lebih kurang semi-slick lah. Tapi boleh pakai untuk on the road. Dia bukan fully semi-slick. Dia macam kategori dia dah nak ke semi-slick lah. Jangan cakap banyak susah lah. Tapi nanti tengok. Untuk pedal to metal dia ni. Ini semua Uncle Shah punya. Kalau tak Uncle Shah ni dapat dada ya ni. Jangan lupa pedal to metal jumpa korang 17.94 pukul 1 pagi hingga pukul 5 pagi. Ngam-ngam soy kita corner dekat Sepang. Baru betul wake the corner.